Terdesak dah tak mampu nak bayar hutang, anda tengah terdesak ke? Sebenarnya ramai sangat yang datang dan mengadu pada Dennis. Dan mereka tengah tersepit sekarang. Keadaannya sangat-sangat susah. Dah tak mampu nak makan. Dan tak boleh nak bayar hutang. Dan anda pun termasuk dalam ciri-ciri yang Dennis sebutkan tadi. Wajib tengok video ni sampai habis. Sebab Dennis akan kongsikan 2 hasil jalan keluar ajaib kalau anda terdesak. Dennis sendiri amalkan dan hasilnya sangat-sangat menakjubkan. Macam tak percaya pula, masalah kita tiba-tiba hilang macam tu saja. Tapi sebelum tu, anda kena komen nak diorang komen, like dan share video ni supaya rakan-rakan anda pun dapat manfaat bersama. Dan apakah 2 rahsia yang sangat ajaib ini? Yang pertama, kena tenang dulu. Bantuan akan sampai pada anda, tak kira agama anda, sebab bagi kesulitan pasti ada kemudahannya. Bermakna Tuhan tak akan biarkan kita bersendirian untuk menghadapi kesulitan. Yang kedua, ramai orang buat silap. Kadang-kadang bila kita dah usaha sungguh-sungguh, kita dah buat janji macam-macam, orang dah janji sesuatu yang best-best dengan kita, kita letak harapan kat situ. Betul tak? Sebenarnya kat situlah silap kita. Kita kena letak harapan pada Tuhan. Jangan dah berhenti berharap pada manusia. Harap-harap dengan 2 kesulitan anda akan hilang macam tu saja. Nak peluang perniagaan, nak tahu cara untuk bagi hidup lebih selesa, pergi ke profil Dennis, klik link bio, let join Dennis, masukkan maklumat anda. Jadi akan bunyi anda secepat yang mungkin. Mari kita bersama-sama dengan Dennis untuk mengubah hidup anda. Let join Dennis.